Assalamualaikum guys. Okey, hari ni Abu nak ajar cara-cara buat soto ring butter meat ni. Hamar. Sebelum tu Abu nak unboxing dulu produk daripada Subi. Jadi produk ni dia mari dengan seafood yang premium. Pertama sekali dia ada squid base ring. Ada crumble spicy Korean potluck fish finger. Tambah potluck fish finger. Bagi seafood saja beres dalam ni. Crumble corn fish nugget pun ada. Tempura potluck fish fillet. Ada lagi tempura potluck fillet stick. Belik lidah habis. Dan last sekali dia ada tempura potluck fish bite. Tapi untuk hari ni Abu nak guna sotong ring dia ni buat jadi butter meat mari. Okey, mula-mula sekali kita goreng dulu dia punya soto ring ni. Kita boleh tengok tekstur soto ring dia. Memang comel. Kita buat bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa yang special dengan produk Subi ni, dia tak perlu kita defrost Contohnya kalau kita buat tubik daripada freezer, tak perlu kena defrost. Maknanya kita boleh terus goreng. Apabila sotong ring ni dah mula garing, kita tengok dia dia garing pun comel molek. Pun memang sangat-sangat besar dan comel molek dia punya crumble dia. Kita akak dan kita ketepikan dulu . Okey, kita ambil, kita letak ada ni. Untuk kuah dia pula kita masukkan lebih kurang 3 sudu butter. Kita masukkan 5 ulas bawang putih yang kita chop gini. Lepas tu cili padi. Lepas tu daun kari sikit kita tumis. Bismillah. Tapi yang mana tak nak pedas tu, tak payah bubuh cili padi. Okey, kita tumis sekejap sehingga dia naik bau. Okey, apabila bawang ni dah naik bau, kita masukkan susu cair. Susu cair ni agak-agak dalam 1 gelas . Okey. Kita agak dalam banyak ni. Okey, kemudian kita masukkan cheese slice sebanyak 3 keping cheese slice. Kita acak puak ada ni. Kita masuk ni. Okey, kemudian Abu perasa dia dengan 1 sudu chicken stock . Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu Abu masukkan sedikit gula. Bismillah. Okey, lepas tu kita kacau. Okey. Nampak kuah dah mula masuk, cheese pun mula cair dah tu. Kita masukkan soto ring kita tadi. Bismillah. Okey, kita bila masuk ni, kita kacau-kacau saja. Lepas tu siap kita punya soto ring butter meat itu. Kemudian kita pun acak puak buah dah ni. Okey, jadi alhamdulillah kita punya soto ring butter meat dah siap dah. Kita tengok tu kita gerai dah. Jadi Abu nak terang rasa dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak rasa kuah dulu. Bismillah. Dari segi rasa kuah memang ada rasa lemuk cheese tu dan juga butter tu. Memang sedap. Saya buat memang wajib try menu ni. Kita try soto ring daripada Subi. Bismillah. Lembut. Soto ni tak liat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Abang rasa menu ni sesuai untuk masuk untuk anak-anak kita sebab dia tidak kenyang. Anak-anak walaupun baby pun boleh makan, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang nak dapat ke produk daripada Subi brand ni, boleh dapat di mana-mana platform online lah. Ataupun yang berdekatan dengan Maidin Tunjung, boleh pergi juga dekat Maidin Tunjung. Harga dia satu paket ni hanya RM15.90 saja. Jadi itu saja video abang kali ni. Hamar.